Kenapa dah makin ramai berhenti simpan duit dan beralih simpan emas? Puncanya mengejutkan. Kenapa orang makin kurang simpan duit, tapi makin kuat simpan emas? Jawapannya memang mengejutkan. Ramai mula sedar bahawa nilai duit makin menurun setiap tahun. 100 dulu boleh beli banyak, tapi hari ini barang sama makin mahal. Itu nama dia inflasi. Tetapi emas, nilainya tak ikut inflasi. Malah emas naik lebih cepat daripada kejatuhan nilai duit. Sebab itu ramai orang yang pernah rugi simpan duit dalam jangka panjang mula bertukar kepada emas. Selain itu, emas mudah dicairkan bila perlu. Tak boleh dibekukan bank patuh syariah. Disimpan dalam bentuk physical and digital gap. Tiada caj penjagaan public gold pula bagi akses mudah. Beli sedikit-sedikit, tebus bila cukup dan simpan dengan selamat. Inilah sebab 2 juta orang di Asia Tenggara memilih simpan emas sebagai pelindung masa depan mereka. Kalau tuan-puan nak mula bina simpanan yang kebal inflasi, WhatsApp akak sekarang. Akak bantu dengan terbaik.